Yang ini pula pertarungan Islam dan materialisme, sebab orang selalu cerita kan, gempa sekarang, hutan terbakar, akhir zaman. Akhir zaman. Tapi kata Imam Ghazali, kata Syekh Abu Hasan Nadwi, benda yang paling jelas tentang kedatangan Dajjal adalah cintakan dunia. Kerana Dajjal tak datang bawa agama baru. Tanda-tanda lain, tak apalah, ikutlah tanda-tanda. Tapi masalahnya, dibacanya tanda lebih banyak, dibaca hakikat. Hakikat akhir zaman, kata Imam Syekh Abu Hasan Nadwi, adalah melindungi fitnah. Akhir zaman adalah cinta dunia. Fitnah yang akan dibawa oleh Dajjal. Dajjal tak datang bawa agama baru. Dajjal tak datang untuk memesongkan diri kita dengan Quran baru. Dia datang adalah untuk menarik iman orang-orang Islam ni kepada dunia, cinta dunia. Jadi kalau kata tanda-tanda tu, kata Imam Ghazali, kata Syekh Abu Hasan Nadwi, kita dah ada lah. Sebab kita terikat dengan riba. Kita sanggup lah kata tak ada rumah. Saya lah orang dia kata ambil benda riba ni tak berumah aku. Masuklah dalam runding niaga hal-hal yang bersangkut dengan pinjaman. Kalau tak meminjam tak berkata aku, walaupun di dalamnya ada riba. Jadi kalau ikut kata Syekh Abu Hasan Nadwi, wahai mereka yang hidup 200 tahun dalam keadaan kamu berurusan dengan ekonomi yang telah ditentukan oleh riba, yang ditentukan oleh orang-orang sekular dan orang Yahudi, bahawa itulah jalan di mana perlahan-lahan kamu memilih mencintai kebendaan. Akhirnya dia kata kebendaan inilah yang Dajjal akan bawa. Semua orang sanggup tinggalkan perintah agama kerana tertarik dengan Dajjal tu. Jadi kata kalau kita baca buku ni tuan-tuan, bila tuan-tuan baca surah Kahfi hari Jumaat, jelas. Kerana tuan-tuan lah orang yang telah memilih berurusan dengan riba, kerana tak ada riba, tak ada rumah. Anak bini nak duduk mana? Tuan-tuan lah yang memilih, kadang-kadang sistem tu dah ada dah dia punya kredit dan ada dah dia punya interest. Dan interest tu bertentangan dengan agama. Tapi kalau tak pakai, tak susah hidup. Jadi tidaklah heboh kita. Dengan gempa ni tanda akhir zaman. Tak heboh sebab kita dah kata dah bahawa kita lah orang yang telah pemakan fitnah akhir zaman sebelum Dajjal sampai. Berarti kata Syekh Abu Hasan Nadwi, Dajjal tu tak datang di kalangan orang Islam dalam keadaan tiba-tiba dia nak menuai. Dia terus tabur benih. Dia tabur benih hinggalah lahir satu generasi orang Islam yang benar-benar bila dia datang tepat pada waktunya. Dia berseru kepada cinta dunia, orang ni datang meninggalkan agama Allah. Sebab dia tak mengaku diri dia Nabi baru. Dia tak bawa agama baru. Dia datang dengan membawa kebendaan. Jadi taklah kita heboh salji turun dekat kota, salji turun di Mekah, kita kata tanda kiamat. Sungai Furat surut, orang jumpa tembaga buruk, kita kata kiamat. Sebenarnya yang dah ada tanda-tanda ni dah ada dekat kita semua. Maka bila kita baca surah Kahfi pada hari Jumaat untuk melindungi diri kita, kita dah faham. Baca sekarang ni kita telah menjadi sebahagian daripada fitnah akhir zaman. Iaitu nampaklah kita ni. Tak datang dengan Dajjal pun. Kerana falasi mengatakan kena berkereta. Falasi. Kebenaran yang ditentukan oleh orang ramai kata kena ada rumah. Kebenaran yang dikatakan oleh orang ramai, peganglah kad kredit. Takut kau pergi mana susah, tayar bocor, kereta rosak, kau adalah kad. Walaupun dalam sistem interest tu dah bercanggah dengan Islam. Jadi apatahlah datangnya Dajjal. Hanya datang kerana takut. Saya cerita ni bukan tuan-tuan saya lah. Tapi bila kita baca surah Kahfi pada hari Jumaat, jelas kita faham bahawa kita lah orang yang bergantung pada surah tersebut kerana kita lah orang yang sebenarnya. Belum Dajjal datang pun, sedikit benih awal.